Mana? Tak kena celah tu. Aku tunjuk apa? Bukan main lebat tu. Okey, itu kau nak tengok. Yang nak tengok tu Ryan dengan mata-mata aku buta nak buta itu kau tahu. Lepas tu tadi kau tak tengok tadi. Yang Ryan bagi kat dalam dia punya tangki tu. Jap nanti apa-apa bagi tahu pasal Boleh, motor boleh. pasal Boleh, kita punya boleh. game. Tu tunggu ni lah. Wan confirm boleh harus je. Kalau Wan tak ada, jalan ke awak je lah. Boleh je. Tapi kalau Wan ada, sedap lah saya nak oleh dia. Okey, insyaAllah bang. Saya mesti ada bang. Abang relax ke? Ryan pun insyaAllah ada. Saya akan cuba yang terbaik lah. Orang Tapi cakap. kalau kawan ni insyaAllah ada, awak insyaAllah ada. Kalau dua-dua tak ada, saya nak lawan dengan siapa? Apa yang kau orang ni? Hai, wang gadia apa ni? Betul juga Cak. Kalau kita dua tak ada, dia nak lawan siapa? Mau ke dekat Padang tu? Padat Tak siap minum. jadual aku bulan 6. Alah, bagi pack sikit lah Jap. Bagi pack sikit aku okey je kau tu. Itulah masalah aku pula kan. Bagi pack pergi aku bagi pack kau. Awak padat bulan 6, saya 9 bulan tak cuti. Tapi gaji asyuk. Dah lutut dah rasa macam tubuh duduk ke belakang. Tak Ada makan marem gaji. orang cakap. Ada marem. Ya rezeki awak bagi kan. Betul. Rezeki family, rezeki anak. Betul lah. Korang kalau nak pergi fikir lah, saya turun dulu. Okey Okey, abang. Abang jaga diri bang. Okey, jap. Okey, Wan. Abang doakan rezeki mudahkan segala urusan dunia akhirat bang. Amin amin. Baik, insyaAllah. Okey, assalamualaikum bang. Aku salam. Saya turun dulu Baik baik Okey, baik. jaga diri bang. Pandai tak turun? Bukan macam tu, bukan macam tu. Banyak benda nak kena betul ni. Betul lah aku cakap. Dia turun, dia tekan tepi, dia keluar. Dia bukan turun, kita mengolong Relax, ke bawah. Betul lah. Saya tahu. Jangan cuba-cuba Ni apa cerita ni? Belum lagi. Belum. Belum lagi. Halo. Halo bro. Oh, tak turun ya? Belum. Okey, okey. Wan, Baik, Assalamualaikum. betul Wan. Sebelum dia kena betul-betul Wan. Pasal banyak aku turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Jaga diri bang. Baik. Kau tahu aku tu first time jumpa dia, aku salah cium tangan. Apa tu? Baru aku tahu dia 28 dan tu. Aku ingat dia tu pada aku. Lepas tu aku Kau salam dia lah. macam ayah anda lah. Bukanlah sebab kita ingat dia tu daripada kita. Kita respect lah. Oi, rupanya beza 3-2 tahun tu. Aku sampai respect pun aku tak adalah sampai nak cium tangan kau tahu. Aku kalau aku tengok dia lansi macam kau cakap dia kecil kan. Oi, tapi kecil tu. Senang terpeleng cap. Kalau contoh dia lansi dengan kita Dia kan. lari dengan aku tak dapat. Dia tarik baju aku. Tu kau nak tackle. Tak, dia lagi laju cap. Memang laju lah dah kalau badan seketing tu. Kalau dengan aku kau rasa macam mana? Cuba kau bangun. Okey. Okey. Kau pusing belakang. Tengok dari belakang. Mana Acap Apa cerita ni bang kak? Abang kak apa cerita ni? Kau ngajar apa? Baruah punya si Acap Abang kak panggil si Rian tu. Saya dah mula panas lah Rian. Ada Rian tu. Ramai-ramai pergi kat Rian. Cakap ni. Beradik in-law dia panggil. Kalau dia gentle.